bab hadis tentang meminta jawatan dalam pemerintahan. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Samurah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kau minta jawatan dalam pemerintahan, kerana sesungguhnya jika jawatan itu diberi kepadamu dengan engkau meminta atau dengan diminta, nescaya diserahkan kepadamu apa yang kau minta itu, jawatan itu serah kepada kamu. Dan jika jawatan itu diberikan kepadamu tanpa diminta, dengan kau tidak meminta, nescaya kau diberi pertolongan dalam memegang jawatan itu. Bila ketua negara tu ada, lepas tu dia kena lantik lah. Orang tu, orang ni jadi menteri tu, orang ni jadi menteri ni, orang ni jadi pegawai tu, orang ni jadi pegawai ni. Begitulah seterusnya. Jadi nak lantik tu payah, kadang-kadang tak tahu siapa dia yang pandai, siapa dia yang berkelayakan. Maka dia adakan sistem. Kalau kita zaman sekarang ni orang yang lulus lagu ni dia layak memohon. Bolehkah kita tidak kita memohon? Kalau mengikut hadis ni nampak macam tak boleh semata-mata. Apakah tak boleh semata-mata secara mutlak begitu? Tidak begitu. Ni maksudnya tak boleh ni kalau meminta dalam keadaan kita tu tidak ada kelayakan. Kalau ada kelayakan memang gitu caranya urus masyarakat ni, cara pelantikannya begitu untuk mudah kerja. Gitulah caranya. Mungkin dia tengok pada kelulusan, mungkin dia tengok pada pengalaman dan sebagainya. Untuk nak lantik orang tu sebagai apa, itu terpulang kepada masyarakat. Dan bahkan itulah hak sebenarnya yang dilarangnya, iaitu orang yang tidak ada kelayakan. Kalau ada kelayakan dan memang terbuka, memang dibuka, pihak kerajaan itu sendiri buka ruang untuk kerja, kita boleh minta tu. Sekiranya kita ada kelayakan. Tapi dalam mendapat jawatan ataupun kerja tu, kita tidak bolehlah menafikan hak orang lain ataupun kelayakan orang lain yang lebih lagi daripada kita. Kerana kita orang zaman sekarang ni kata ada kabel lah, ada kabel besar orang kata. Jadi kita boleh jawatan tu, sedangkan ada lagi orang lain yang lebih berhak. Kalau lagu tu salah, tak boleh. Termasuk dalam ni, minta kau tak minta kau support, ataupun kita tak minta orang lain mari tahu kita. Tahu apa kalau kita tahu diri kita layak ke tidak, kita terima. Tak boleh juga lagu tu support, tak boleh. Dia masalahnya kelayakan, boleh buat kerja ke tidak, tu benda sebenarnya. Tapi biasanya oleh kerana jawatan ni dia tidak jawatan saja, dia sekali dengan gaji, dia sekali dengan itulah kelebihan dia, pangkat dia jadi sehu, jadi glamour, jadi gapo tu. Sebab tu ya jadi berebut tu jadi nak. Kadang-kadang bila nak sangat tu kita terlupa kepada apa yang sebenarnya dikehendaki untuk memegang jawatan itu. Maka hadis ini Nabi SAW sabdakan untuk kita beringatlah, untuk kita jaga diri kita sendiri. Sebab apa? Ia bila kata tanggungjawab akan disuruh besok. Kalau kita tengok ke Nabi, cara dia memang pantang, tak boleh, tak suka terlajak, minta. Kalau layak pun dia tak berapa nak dia tak sih. Kalau layak. Jadi kalau kita tengok zaman sahabat-sahabat dulu yang dididik betul-betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana dia dilantik setelah diketahui dia memang layak. Begitu, bukan kerana dia minta. Masing-masing tu kalau dengan sedar betapa benda ni tanggungjawab ni besar dosanya, kalau kita tidak buat dengan baik, masing-masing pada ketika itu tak sedih jawatan ni. Jawatan ni bukan suatu perkara yang dikejar. Tidak. Dia peringkat permulaan dulu di zaman Nabi dulu. Sebab apa? Sebab ada benda-benda gini lah. Sahabat-sahabat faham oleh apa dia Nabi ni. Adalah baru-baru tak biasa lagi, timbullah benda-benda macam ni. Pada ketika itulah Nabi SAW kata, wahai Abdurrahman bin Samurah, kamu jangan minta jawatan. Mana jawatan kerajaan ke, jawatan ke apa-apa, jangan minta. Lepas tu Nabi pun sebut sebab apa. Kalau diberikan jawatan itu kepada engkau dengan kamu minta, maka akan diserahkan kepada engkau untuk menguruskannya. Tuhan akan serah kita sendiri. Jadi kalau sedangkan kita ni kalau tak ada pertolongan Allah, gapo-gapo pun susah doa kerja, tak berjaya. Akan adalah sana sini tak kena banyak kalau tidak dengan pertolongan dan penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita minta, tak ada dah penjagaan, tak ada dah kawalan, tak ada dah pertolongan dan perlindungan
daripada Allah SWT. Suruh kita, bah kita setara mana. Dan kalau diberikan kepada engkau tanpa diminta, mudah-mudahan Tuhan tolonglah. Padahal ada ilmu dah banyak dah, tapi jenis merendah diri, takut Tuhan. Lepas tu berasa mudah-mudahan biar Tuhan tolong. Dan kalau kita tidak pegang jawatan tu, boleh kau lain kau teruk lagi teruk. Dengan kesedaran tu, barulah tak apa, barulah Tuhan tolong. Engkau akan diberi pertolongan. Kalau macam tu, akan diberi pertolongan dan diberi perlindungan, diberi taufik dan pimpinan oleh Allah SWT. Apa yang Nabi SAW kata kepada sahabat dia, jangan minta. Macam-macam lah pendapat ulama. Ada ulama mengatakan memang Nabi tengok dia tidak layak. Orang yang tidak layak gitulah. Tapi kadang-kadang manusia dia tidak layak pun, dia angin kuat tu, berasa nak semacam tengok orang lain lebih nak kata. Boleh jadi. Boleh jadi. Ataupun bukan Nabi SAW nak kata dia tu tidak layak, cuma kebetulan Nabi kata kepada dia. Sebabnya kalau dia tidak layak sungguh, apa yang Nabi kata kalau diberikan kepada engkau tanpa diminta, mana dia boleh juga tu. Cuma nak jangan minta. Kalau tak minta, lain cerita. Boleh. Lagu tu kamu buatlah dengan berserah kepada Allah SWT. Bukan nak cerita dia tu tidak layak ke apa, tak. Siapa-siapa pun. Kebetulan Nabi kata ke dia, orang lain pun sama juga. Orang lain pun sama juga. Kalau layak pun, dalam keadaan ada orang lain yang lebih layak daripada kita, jangan minta. Sepatutnya kalau betul-betul sedar, betul-betul kita ni faham maksud agama sebenarnya, ada orang lain kita akan tunjuk kepada orang mari katanya, dia sepatutnya dia, bukan nak rangkul kita tu, buat senyap gitu, ambil kita, bukan gitu. Kita kena orang lain lebih patut, gitu caranya. Bukan nak ambil kita. Kecuali kalau hak tu pula kata tak, dia sibuk, kau dia lah ke mana-mana, dia ada masalah, dia pula tunjuk. Begitu keadaan dulu. Sebab tu dia jadi molek. Pemerintahan Islam dulu dia tunjuk, ni dia. Jadi pakat tak sih. Tetapi orang tahu berkebolehan semuanya. Cuma tidak jenis mengejar lah, kata mengejar pangkat, mengejar jawatan. Tidak. Gitulah caranya. Dalam keadaan dia tahu ada orang lain yang lebih layak dan dia boleh buat kerja lebih baik lagi daripada kita, tiba-tiba kita terima, situ dah kena dah. Situ dah dosa, dah salah dah situ. Sebab apa kita tahu? Kita tak layak kepada pihak atas lah. Boleh jadi pihak atas dia tak tahu, dia tak kenal orang. Dia tak kenal orang. Siapa dia yang pandai, yang boleh buat kerja ni, dia tak tahu. Jadi kalau ada orang tahu, dia kena layak. Kalau tidak, dia salah. Sebab apa? Dia kata jangan minta ni, minta kepada dia. Minta daripada makhluk ni dalam syarah, dan minta daripada Khalik pun jangan. Minta dengan Tuhan pun tak sah, minta dengan manusia pun tak sah. Tu paling moleknya. Sebab apa? Sebab benda-benda yang mendedahkan kita kepada dosa. Kalau kita tidak mampu, tidak berkelayakan, kita akan berdosa. Minta agak dia benda lagu tu. Tapi kalau kita berkelayakan, ij'alni ala khazainil ard, Nabi Yusuf kata, minta lah tu, lantiklah aku untuk memegang perbendaharaan bumi. Tu kita kata boleh tu. Sebab itulah ulama kata, kalau kata tak boleh ni kalau tidak layak. Kalau layak dan setelah diberi tawaran kepada dia, dan dia rasa dia lebih baik, lebih boleh buat hak ni, boleh lah daripada hak ni, boleh lah bagi cadangan situ. Itu tak apa kalau layak. Kalau tidak layak, kita tahu dah, kita setara dalam rumah kita pun kucah bara, anak pinuk, balah macam tu, berapa orang dah. Hak tu pun tak boleh terurus dengan baik. Nak merintah negeri, nak merintah negara lah ke mana. Kalau dia mikir gitu senang. Bukan bermakna jawatan itu tidak bagus di sisi agama, pada pandangan agama, tidak. Ia adalah tanggungjawab. Kalau kita dapat buat dengan baik, itulah hak paling tinggi, hak paling molek, pahala yang paling besar. Sehingga dalam hadis yang lain disebut al-imamul adil, pemerintah yang adil. Hak tu boleh duduk di bawah naungan arasy. Mula-mula sekali disebut. Sebab apa? Sebab manfaat dia tu luas, umum, kepada orang ramai. Sebab tu jadi lebih. Jadi nak kata tak molek jawatan tu secara mutlak, bukan gitu. Kalau kita tengok secara keseluruhan, nampaklah maksudnya.